boleh kita jual ayam gepuk. Tumbuk-tumbuk cili atas ni. Kita bawa cheese ni dari Itali. Ini kita boleh potong dia. Kita boleh potong dia, jadikan dia piring. Dia boleh jadi piring terbang. Kita potong dia, tengok satu. Dia memang dah tang corner ni. Memang dah nipis. Kita boleh potong dia, nampak. Ni. Sampai pertama kali kat Sibu. Aduh, sikit-sikit. Bau dia lain. Ni. Ni cheese tayar. Ni tiup motor. Ini bukan tiup motor, ini cheese. Lebih double layer kan dia, tengok. Tengok dia jadi apa. Cheese atas cheese, jadi piring. Boleh kita jual ayam gepuk. Tumbuk-tumbuk cili atas ni. Nampak. Ni Grana Padano. Dari Itali. Cheese ni, tak apa, dalam kita campurkan sekali. Mozzarella tadi, campur je. Saya tak pakai mozzarella. Sebab mozzarella rasa dia tak berapa kuat. Dia cuma cair di mulut. Kita tak cair di mulut. Cheese kita, dia keras di mulut. Dia kena gigit, kena kunyah, baru dia sedap.